Ni dia casing baru sampai Memang best seller. Okay, korang ni antara yang terawal lah aku tunjuk. Okay, kenapa best lah pasal casing ni? Yang pertama sekali, dia aku suka betul bahagian kamera dia, sebab dia cover seluruh bahagian kamera atas ni lah. Macam korang tahu, iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max ni dibuat daripada aluminium. So bahagian kamera ni memang cover sepenuhnya. Korang tengok dia punya ketebalan dia macam mana daripada sudut sisi. Okay. And then yang bestnya, bahagian kamera ni bukan plastik Ini memang diperbuat daripada metal. So bila grip dekat tangan pun memang rasa sangat shock lah dia punya feeling tu bila kita pegang dekat tangan. Ni bahagian bawah dia, and then ni bahagian sisi dia. And okay, ni sisi dia yang lain lah. Bahagian kamera control pun cover, walaupun nampak tertutup dia sebenarnya dia memang detect lah, sensor dia boleh detect bila kita guna kamera control lah. Ni one of the colour lah. iPhone 17 Pro warna orange, casing ni pun warna matte orange. Okay, kalau nak tengok warna putih, okay, sekarang saya pegang yang warna putih. Ini dia. Ini untuk warna silver lah, matte silver. Ini dia punya bahagian kamera bumper dia. Ini bahagian bawah dia. Ini bahagian power button dengan camera control. And then bahagian action button dengan volume up dan volume down. Memang style guys. Okay, kalau korang tengok ni, aku tunjuk korang. So kalau korang berminat boleh check out dalam beg kuning sekarang, sebab stok pun tak banyak. Memang ini aku bawa masuk limited lah. Sebab ini tak ada lagi lah dalam market. So kalau korang terlepas, harga dia memang sesuai lah dengan kualiti yang korang akan dapat lah, standing dengan jenama-jenama besar yang lain lah. So kalau berminat boleh tekan beg kuning sekarang.